Regimen Gerak Khas (RGK). Regimen Gerak Khas (RGK) ditubuhkan pada 7 Mei 1965 sebagai Malaysian Special Service Unit (MSSU) semasa konfrontasi Indonesia-Malaysia. Penubuhan ini dicetuskan oleh Tun Abdul Razak Husin, yang ketika itu merupakan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Malaysia. Beliau, dengan pengalaman sebagai pejuang gerila semasa Perang Dunia Kedua, mengusulkan pembentukan unit pasukan khas untuk Angkatan Tentera Malaysia. Pada peringkat awal, latihan komando diberikan oleh 40 Komando Royal Mariners kepada 300 sukarelawan dari pelbagai cabang tentera. Daripada jumlah tersebut, hanya 15 individu dipilih untuk menghadiri kursus asas komando selama 6 minggu di British Army Jungle Warfare Training School. Akhirnya, hanya 4 pegawai dan 9 anggota lain yang berjaya menamatkan kursus tersebut. RGK telah mengalami beberapa perubahan struktur dan penamaan semula unit sepanjang sejarahnya, termasuk penubuhan Pusat Latihan Peperangan Khas (POLPA) pada tahun 1976 dan penubuhan Regimen 21 dan 22 Komando. RGK berperanan sebagai pasukan khas utama dalam Tentera Darat Malaysia dengan tugas-tugas berikut. Tindakan langsung, direct action melaksanakan operasi serangan ke atas sasaran strategik musuh. Peperangan tidak konvensional, menjalankan operasi gerila dan sabotaj di belakang garisan musuh. Anti-keganasan, menangani ancaman keganasan melalui operasi khas. Pengumpulan risikan, melaksanakan misi pengumpulan maklumat berisikan di kawasan operasi. Misi penyelamatan, melaksanakan operasi menyelamat tebusan dan anggota yang terperangkap. Pasukan ini juga dikenali dengan panggilan Brek Hijau dan moto mereka adalah cepat dan cergas. RGK telah terlibat dalam pelbagai operasi penting, termasuk Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963, 1966 terlibat dalam operasi khas untuk mempertahankan sempadan negara. Insiden 13 Mei 1969 ditugaskan untuk mengawal keselamatan di kem Kementah dan membantu menangani ketegangan kaum. Pemberontakan Komunis 1968-1989 melaksanakan operasi gerila dan pengumpulan risikan terhadap Parti Komunis Malaya. Misi PBB di Somalia 1993-1995 terlibat dalam operasi penyelamatan semasa pertempuran Mogadishu bersama pasukan antarabangsa. Misi PBB di Bosnia dan Herzegovina 1993-1996 menyertai misi pengaman sebagai sebahagian daripada UNPROFOR dan IFOR. Insiden Genting Sempah 2007 terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat anggota TUDM yang terlibat dalam nahas helikopter. Misi Malkun UNIFIL di Lubnan 2007 kini menyertai misi pengaman sebagai sebahagian daripada pasukan tindak balas pantas. Misi Malkun ISAF di Afghanistan terlibat dalam misi bantuan kemanusiaan dan sokongan pentadbiran di Bamiyan. Insiden Lahad Datu 2013 terlibat dalam operasi menentang pencerobohan oleh militan Sulu di Sabah. RGK terdiri daripada beberapa regimen dan unit sokongan, termasuk 21 Regimen Komando, 21 RGK berpangkalan di Kem Sri Iskandar, Mersing, Johor. 22 Regimen Komando, 22 RGK berpangkalan di Kem Sri Iskandar, Mersing, Johor. 11 Regimen Khas, 11 RGK berperanan sebagai unit sokongan kepada 21 dan 22 RGK. Berpangkalan di Kem Sungai Udang, Melaka. Pusat Latihan Peperangan Khas, POLPA berpangkalan di Kem Sungai Udang, Melaka, bertanggungjawab dalam latihan dan pengembangan doktrin peperangan khas. Selain itu, RGK juga mempunyai anggota yang berkhidmat sebagai jurulatih di POLPA dan terlibat dalam pelbagai misi khas serta latihan bersama dengan pasukan khas antarabangsa. RGK terus memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan dan kedaulatan negara melalui operasi khas yang dijalankan dengan kepakaran dan keberanian tinggi. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, like dan share.